Hari ni kita nak recap sepanjang sesi shakedown dan juga test MotoGP di Sepang dengan 2B Performance. Yang baru dengan channel ni, aku Nerd, seorang rider yang obses dengan racing motor. Kemas 100 profesional. Walaupun aku kerja ni biasa-biasa amatur je, tapi equipment tersusun macam ni, macam tim MotoGP. Alamak. Sekarang ni baru je bulan 2, tapi kucah kacir masa depan rider-rider yang akan habis kontrak pada hujung tahun 2026 ni dah start dah. Hari tu sebelum test dekat Sepang bermula pun dah ada satu berita yang agak bom. Quartararo nak pergi ke Honda, keluar daripada Yamaha. Tak berapa lama lepas tu, Jorge Martin pula yang dikatakan akan gantikan tempat Quartararo dekat Yamaha tu. Orang lama dan juga test rider KTM Dani Pedrosa macam ada bagi hint yang agak menarik. Bila ditanya ada tak apa-apa berita yang boleh didedahkan tentang pertukaran rider-rider dan juga pasukan ni, dia kata kebanyakannya belum confirm lagi, tapi ada satu tindakan daripada Ducati yang sangat bijak. Dia kata tu je yang dia boleh cakap, lebih-lebih tak boleh. Ducati dan juga Marc Marquez hampir pasti akan sambung kontrak 2 tahun lagi. Ducati mesti nak teruskan menang dengan Marc Marquez, dan Marc Marquez sendiri pun mestilah nak tambah bilangan kejuaraan dunia dia. Tapi berita ni dah lama orang tahu, jadi rasanya Pedrosa bukannya merujuk kepada benda ni. Tindakan bijak yang Pedrosa cakap tadi mestilah merujuk kepada golden seat sekarang ni, iaitu seat Pecco Bagnaia. Kalau satu tu dah macam confirm Marc Marquez punya, Pecco Bagnaia ni siapa punya? Ini ialah golden seat sebab boleh dikatakan ini ialah seat yang diidam-idamkan oleh semua rider. Pasukan factory dengan jentera yang terbaik. Kalaulah Ducati decide untuk sambung balik dengan Pecco Bagnaia, adakah situasi ni boleh dianggap sebagai tindakan bijak oleh Ducati? Macam tak kalau ikutkan daripada performance Pecco tahun lepas yang turun naik. Tapi kalaulah kita anggap Ducati pilih Acosta untuk menduduki seat tu di samping Marc Marquez, nampak macam menepati apa yang Pedrosa cakap tadi, iaitu tindakan bijak kan. Cerita Acosta dipinang oleh Ducati Factory ni sebenarnya dah bermula pada musim cuti musim lepas lagi, masa winter break. Kalaulah benda ni jadi kenyataan, sangat menarik sebab nampak macam potensi untuk berada di atas jentera terbaik dan bagi tekanan kepada Marc Marquez pula. Kalau sebelum ni Marc Marquez bagi tekanan dekat Pecco Bagnaia, nanti teammate baru dia Acosta ni pula yang bagi tekanan kat dia. Kalaulah dua orang ni boleh bersaing dengan jentera yang sama, mungkin tak ada gap yang jauh sangat sebab jentera sama. Jadi best untuk kita tengok bila ada banyak dogfight yang mungkin terhasil daripada situasi ni. Tapi ini cerita untuk 2027 nanti. Macam aku cakap tadi, kucak kacir dia dah start sekarang. 2026 pun belum start lagi, tapi cerita pasal 2027 dah start menguasai environment dalam MotoGP. Puncanya semua ialah sebab banyak rider yang akan habis kontrak pada hujung tahun ni, dan diorang ni tengah merangka nak pergi mana ataupun offer apa yang baik. Sama juga daripada segi tim-tim nak pilih rider untuk 2027 nanti. Tempat kosong yang ditinggalkan Pedro Acosta pula, kalaulah dia keluar daripada KTM, dikaitkan rapat dengan Alex Marquez pula. Yang ini agak mengejutkan sebab Alex Marquez cemerlang dengan Ducati, nombor 2 je di belakang Marc Marquez. Tapi adakah dia akan mempertimbangkan pergi ke KTM ni? Alex Marquez pun ada dedahkan, dia kata dia suka untuk decide semua benda ni sebelum musim bermula, supaya masa race nanti boleh fokus, tak payah lagi nak fikir pasal benda-benda ni. Jadi kalau ikutkan timeline dia, maknanya Alex Marquez akan buat keputusan ni selepas testing di Buriram nanti, sebelum musim bermula seminggu lepas tu. Jadi masa tu kita dah boleh tahulah adakah Alex Marquez akan ke KTM ke macam mana. Maverick Vinales pula kabarnya akan dinaikkan masuk ke dalam team factory. Kita cakap tadi Jorge Martin ada berita akan tinggalkan Aprilia dan pergi ke Yamaha untuk gantikan tempat Quartararo. Jadi tempat dia siapa yang ganti? Yang ini dikaitkan rapat pula dengan Pecco Bagnaia. Masa test dekat Sepang, Pecco cakap ada beberapa offer yang menarik dihidangkan dekat dia sekarang ni. Beberapa ya, maknanya lebih daripada satu, dan semestinya ada selain daripada Ducati. Dahlah desas-desus ni merujuk kepada Pecco Bagnaia bakal tinggalkan Ducati ni kuat. Bos Aprilia Massimo Rivola pula lepas dia nikah dengan Bezzecchi hari tu, dia bagi satu pujian dekat Pecco. Dia kata Pecco testing dekat Sepang kali ni on form yang baik. Tiba-tiba pula dia puji. Lagilah orang berspekulasi kalau benda ni betul, Pecco akan menjadi teammate rakan seperguruan dalam Akademi VR46 dan juga mempunyai jentera yang paling hampir sekali dengan kelajuan Ducati. Aprilia dah terbukti pada tahun lepas boleh kacau Ducati dekat depan. Sesuai lah kalau Pecco nak cuba buktikan dekat Ducati pula, kalau dia decide untuk tinggalkan Ducati untuk tahun 2027 nanti. Okey, dekat situ je dulu kita tinggalkan cerita pasal gosip-gosip membawang ni. Kita cerita pasal testing dekat Sepang. Dekat testing Sepang, Pecco catat masa lebih laju daripada Marc Marquez pada hari ketiga dan terakhir tu. Tapi ini sebenarnya tak membuktikan apa-apa pun, sebab Marc Marquez cakap dia fokus untuk decide nak pilih
pilih package aero yang mana nak pakai untuk tahun 2026 ni. Bila fokus nak test banyak barang, dia tak dapat fokus dekat buat lap time. Macam itulah dia punya pro and cons dia. Pemilihan aero dan juga chassis kali ni sangat penting sebab selain daripada Yamaha, semua pengeluar kena guna enjin yang sama sebiji macam awal tahun 2025 hari tu. Rules dia, pembangunan enjin akan dibekukan untuk bagi ruang dekat enjin tahun 2027 nanti. Jadi untuk pilih aero dan juga chassis tu pula cuma boleh di-decide berdasarkan testing pada dua track je, iaitu Sepang dan juga Buriram. Lepas Buriram, diorang kena pilih yang mana, lepas tu akan dihomologasikan. Tak boleh ubah sepanjang musim ni. Aero package boleh ubah sekali je lagi. Jadi tak mungkin testing dekat dua track ni akan bolehkan diorang decide untuk sepanjang 22 track yang akan digunakan sepanjang musim 2026 ni. Tapi Marc Marquez ada teknik yang agak bijak. Dia kata corner-corner dekat Sepang ni ada yang mirip dengan corner-corner di track-track yang lain. Contohnya macam Jerez dan juga Qatar. Ada yang lebih kurang sama. Jadi bila dia buat test dekat Sepang ni, dia bayangkan dia berada pada track-track tu, dia evaluate. Lepas tu Ducati ada test beberapa aero package, tapi pada hari ketiga kita tengok rider-rider ni semua tak gunakan package aero yang terbaru. Diorang gunakan aero yang antara tahun 2024 dan juga 2025. Mark sendiri cakap lepas test dia kata elemen aero daripada tahun 2025 ada yang lebih baik daripada yang baru. Jadi dia mungkin akan kekalkan aero tu. Dan satu laginya, walaupun Pecco Bagnaia dapat buat catatan masa yang lebih laju daripada Marc Marquez, sebenarnya masalah dia belum selesai lagi sebab ada satu lagi Marquez yang lagi laju daripada dia. Alex Marquez buat catatan masa di atas dia. Alex pada tahun ni akan dapat jentera yang spec up to date GP26 sama macam Pecco dan juga Marc Marquez. Jadi daripada keputusan test dekat Sepang ni, kita macam dah boleh agak dah tahu ni macam lebih kurang sama je cerita dia macam tahun lepas, iaitu yang paling laju sekali Marc Marquez, dekat bawah dia adik dia sendiri. Lepas tu barulah berebut antara Pecco dan juga rider-rider lain. Yamaha struggle kali ni dekat testing Sepang berbanding dengan test Sepang tahun lepas. Tahun lepas dekat test Sepang melambung-lambung diorang kena puji oleh kompetitor-kompetitor lain. Sudahlah diselubungi dengan berita dan juga suasana tegang antara Quartararo dan juga Yamaha. Yamaha M1 V4 serba baru tu pula nampaknya macam bermasalah dekat Sepang. Bermula dengan Quartararo crash dan patah jari yang sedikit sebanyak ada ganggu dia punya session testing. Quartararo juga menghadapi masalah jentera yang mati tiba-tiba. Kabarnya masa sesi shakedown sebelum tu lagi, test rider pun ada alami masalah yang sama. Motor mati tiba-tiba. Cuma sebab yang bawa tu test rider bukannya rider yang full time, media tak cover sangat pasal benda ni. Mati secara tiba-tiba ni menimbulkan isu safety. Kalau tengah corner laju tiba-tiba mati, memang agak bahaya. Tahap keseriusan masalah ni rasanya tinggi sampaikan Yamaha buat keputusan untuk tak test pada hari kedua. Pada hari ketiga, diorang sambung balik testing, tapi kita jangkakan yang Yamaha kurangkan output power engine tu. Ada wartawan yang berada di sekitar garaj Yamaha mendengar kata tim teknikal cakap kepada rider jangan buat lebih daripada 60 ke 70 lap untuk setiap enjin. Dan individu-individu yang berada di sekitar Sepang pun dapat dengar dengan jelas pada lurusan straight di Sepang nampak macam Yamaha tu hit dia punya rev limiter lebih awal daripada sebelum-sebelumnya. Ini menunjukkan yang technical team turunkan limit RPM enjin diorang untuk menjaga enjin tu daripada rosak. Oleh sebab ini dah tentu-tentu output power daripada enjin M1 V4 tu lebih rendah dan tak tunjukkan kemampuan yang sebenar dia. Hasilnya, top speed Yamaha adalah yang paling rendah sekali berbanding dengan yang lain di Sepang, hampir 10 km sejam berbanding dengan jentera yang paling laju. Situasi ni sangatlah tak membantu rookie paling sensasi tahun ni, Toprak Razgatlioglu. Pada hari terakhir, lap time Toprak adalah hampir 2 saat lebih slow daripada Alex Marquez yang mendahului. 2 saat 1 lap ni ialah gap yang sangat besar. Dalam duration full race antara 26 ke 27 lap, Toprak akan ketinggalan hampir 1 minit daripada pendahulu perlombaan. Jack Miller pun laju sikit je daripada Toprak, menandakan yang ini bukanlah masalah riding Toprak sangat. Apa pun Toprak komen, dia kata dia agak down bila tengok nama dia dalam carta catatan masa tu duduk jauh sangat dekat bawah. Yelah, dia dah terbiasa dekat World Superbike, nama dia sentiasa duduk dekat tempat nombor 1. Masuk MotoGP duduk bawah-bawah. Dia kata motivasi down sikit. Tapi dia dapat pinpointkan kat mana masalah dia yang sebenarnya. Dari segi braking, Toprak kata dia tak ada masalah. Nama pun Toprak kan, braking memang tak ada masalah. Tapi masalahnya timbul pada fasa exit corner. Dia kata dia terlalu agresif dengan throttle pada sebuah MotoGP, mirip dengan cara dia bawa World Superbike. Malangnya cara agresif tu tak sesuai pada sebuah MotoGP. Jentera MotoGP lebih sesuai dengan gaya tunggangan rider yang datang daripada Moto2, iaitu lebih smooth pada throttle. Dengan World Superbike, Toprak kata dia agresif dengan throttle. Bila tayar tu slide, dia gunakan slide tu untuk ubah haluan jentera dengan lebih cepat. Lepas tu dengan tayar Pirelli, dia akan
hilang spin dan slide tu, grip balik untuk exit corner. Tapi dengan sebuah jentera MotoGP bergabung dengan Michelin, bila agresif tayar tu spin, tapi bila dah tegakkan motor untuk exit corner, tayar tu masih spin juga, tak terhenti, menyebabkan dia kehilangan masa. Dari segi data yang dikutip pun, tim dia ada advice Toprak untuk cuba smooth sikit dekat throttle, tapi dia cakap benda tu memang senang sikit, tapi nak buat susah, apatah lagi selepas dia bertahun-tahun terbiasa dengan gaya tunggangan macam tu dalam World Superbike. Oleh sebab ni, Toprak jangkakan 5 ke 6 race yang pertama ni dia akan struggle untuk cuba adapt dengan cara MotoGP berfungsi. Jadi malang untuk peminat Toprak, rasa-rasanya kita tak akan nampak dia pada grup-grup hadapan untuk sekurang-kurangnya suku musim pertama. Toprak juga ada masalah sebab fizikal dia yang tinggi. Nombor satunya, handle depan tu ditinggikan sikit untuk adapt kepada cara fizikal dia, sampaikan dia melawak. Motor dia ni sport touring mode, handle tinggi. Dan untuk lebih sebati dengan motor, seat Toprak direndahkan supaya dia boleh duduk dalam lagi. Tapi benda ni menimbulkan satu lagi masalah. Bahagian aero di bahagian belakang sebuah MotoGP ada satu peraturan. Jarak antara titik tertinggi dekat seat dan juga titik tertinggi pada aero belakang ialah 150mm je. Oleh sebab seat tu dah jatuh ke bawah, package aero belakang sedia ada Yamaha semuanya akan jadi lebih daripada 150mm bila dipasangkan pada jentera Toprak. Sebagai solution sementara, Toprak tak pakai aero package dekat belakang. Tapi bila tak pakai, Toprak tak dapat gunakan brake pada bahagian belakang. Sebabnya aero dekat bahagian belakang tu berfungsi untuk tekan tayar belakang dekat jalan supaya lebih banyak brake belakang boleh digunakan. Diorang tengah kaji macam mana nak came around dengan masalah ni, mungkin pendekkan sikit aero dekat bahagian belakang tu ke untuk testing di Thailand nanti. Pada hari ketiga, rider terbaik Yamaha setakat ni, Fabio Quartararo tak join testing untuk bagi ruang dekat jari dia yang patah tu untuk sembuh sebaiknya untuk bersedia pada testing di Thailand nanti. Tapi yang mengejutkannya, Quartararo terus terbang balik. Ada sesi launching di KLCC, Quartararo tak join. Jadi ini menambahkan lagi api kepada kabar angin yang hubungan antara Quartararo dan Yamaha ni semakin tegang. Sebenarnya dengan kecederaan kecil macam tu, selalunya rider tak dibenarkan tinggalkan sesi launching yang sangat penting ni, diwajibkan. Kalau kita tengok kan, Jorge Martin yang tak fit untuk buat testing pun stay untuk launching ni. Hal ni dinafikan oleh Yamaha dan Quartararo sendiri. Diorang kata benda ni simple je, dia sebenarnya nak bagi ruang untuk sembuh, tapi mulut orang mana boleh tutup. Honda improve dengan sangat banyak juga kali ni. Yuan Mei cakap semenjak dia join Honda, inilah first time dia bawa jentera yang paling baik sekali. Feedback yang sangat positif daripada seorang rider, tapi dia kata masalah utama dia iaitu grip pada tayar belakang masih ada lagi sikit-sikit. Dengan masalah tu pun, Yuan Mei dapat buat masa terpantas pada hari kedua. Kali pertama sejak tahun 2022, Honda dapat buat masa terpantas dalam sesi testing. Itu pun dah menunjukkan berapa banyak Honda dah improve. Last day, walaupun tak dapat top 3, tapi Yuan Mei ialah antara rider dan juga jentera yang dapat buat catatan masa 1.56. Tak banyak yang dapat buat timing dalam bracket macam ni. Yang lain semuanya berada dalam lingkungan 57 dan juga 58. Jadi kesimpulannya, Honda ni nampak macam dah saing-saing KTM ataupun mungkin lebih baik lagi level Honda sekarang. Tapi technical director Honda yang baru, Alberciano, dia masih kekal merendah diri. Dia kata kena tengok testing dekat Thailand untuk betul-betul pasti adakah jentera ni dah improve dengan banyak. Sebabnya ialah Honda buat banyak testing dekat Sepang untuk sepanjang tahun 2025, termasuk private test. Jadi diorang ada banyak data untuk dapatkan setup yang betul dengan lebih cepat. KTM pula dipuji oleh Acosta. Dia kata ada banyak improvement dan nampaknya wear tayar yang berlebihan pada tahun lepas tu nampaknya macam dah improve sikit. Walaupun lap time dia tak laju, tapi Acosta kata sebenarnya boleh laju. Cuma sebab test banyak benda, jadi tayar tu allocation dia berterabur, tak dapat buat satu setup yang betul-betul untuk buat time attack. Dia jangkakan sekurang-kurangnya dia boleh buat 1.57, hampir kepada 1.56 macam front pack. Acosta positif, tapi bila dibagi suruh buat rating tentang macam mana jentera Asri 16 pada tahun ni, dia bagi 6/10 je. Yang ni pelik sikit. Puji okey, tapi bagi rating rendah. Macam petanda-petanda nak pindah tu dah ada. Aprilia paling sikit update dia. Yang paling ketara cuma winglet dia yang daripada style wing depan F1 bertukar kepada style lebih macam Ducati dan KTM. Memang Bezzecchi sendiri cakap pun masa RSGP 24 pergi ke RSGP 25 tu perbezaan dia besar. Tapi daripada RSGP 25 kepada RSGP 26 ni sikit je dia punya improvement. Kita boleh agak lah benda ni sebab macam kita cakap tadi, engine sama je, yang boleh ubah cuma chassis dan juga aero sikit-sikit, ataupun mungkin dia orang tumpukan kepada jentera 2027. Lap time Aprilia pun seperti yang kita jangka awal-awal lagi, tak bombastik sangat. Puncanya ialah sebab Jorge Martin tak ada, jadi beban untuk test macam-macam parts ni jatuh kepada bahu Bezzecchi. Jadi orang fokus kepada nak kutip data parts-parts baru ni berbanding dengan nak buat lap time. Masalahnya cuma rider tak dapat sesuaikan diri dengan jentera dan akan ada masalah masa qualify
qualifying untuk awal-awal musim. Sama macam tahun lepas cerita dia. Tapi nak buat macam mana, Jorge Martin awal-awal lagi dah tulis nama dalam kelab mandi bunga. Dia tak boleh join sebab buat operation nak baikkan dia punya tangan. Jadi tumpuan sekarang ni beralih kepada testing di Buriram pada 21 Februari nanti. Kita jumpa lagi masa tu. Untuk yang selalu tanya kat mana nak tengok MotoGP, senang. Tengok je dekat Sport TV Now.